Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran kami. Bila kita sebut latihan kemahiran, apa yang terus muncul dalam kepala? Selalunya, kita bayangkan orang tengah sibuk baiki enjin, pasang wire, kan? Tapi, betul ke itu je maksud dia? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan selami maksud sebenar kemahiran dalam konteks TVET di Malaysia. Dan percayalah, ia jauh lebih mendalam dan menarik dari apa yang kita sangka. Jadi, jom kita mula dengan soalan yang nampak macam mudah. Apa sebenarnya kemahiran tu? Adakah ia cuma kebolehan untuk buat sesuatu? Nampak simple, tapi jawapannya lebih daripada tu. Baiklah, kita tengok dulu definisi rasmi yang diguna pakai di Malaysia. Perkataan paling penting kat sini ialah cekap. Nampak tak? Ia bukan pasal boleh buat je, tapi boleh buat dengan cara yang paling baik, efisien, berkesan, cemerlang. Ini landasan kita. Okey, jadi macam mana kita nak capai tahap cekap tu? Sebenarnya, kemahiran yang sejati atau kita panggil kompetensi ni, dia macam sebuah bangunan yang kukuh. Ia tak boleh berdiri dengan satu tiang je. Ia perlukan 3 tonggak utama yang saling sokong-menyokong. Jom kita bedah satu persatu. Menurut Jabatan Pembangunan Kemahiran atau JPK, kompetensi ni adalah hasil gabungan 3 benda penting: pengetahuan, kemahiran dan sikap. Senang cerita, ia adalah gabungan mantap antara apa yang ada dalam kepala kita, apa yang ada dalam hati kita dan apa yang tangan kita mampu lakukan. Tonggak yang pertama ialah domain kognitif. Ini adalah bahagian tahu kenapa. Bukan setakat hafal fakta, tapi betul-betul faham teori di sebalik apa yang kita buat. Kalau tak ada kefahaman ni, kemahiran kita tu cuma jadi macam kerja robot, buat tanpa faham sebab. Seterusnya, tonggak kedua, domain efektif. Yang ini adalah jiwa kepada kemahiran tu. Ia tentang sikap, adab dan akhlak. Inilah yang membezakan seseorang yang cuma pandai buat kerja dengan seorang profesional sejati yang berintegriti dan dihormati oleh semua orang. Dan yang ketiga, barulah domain psikomotor. Inilah bahagian hands-on yang semua orang nampak. Tapi, kena ingat, sehebat mana pun tangan kita buat kerja, kalau kepala tak faham, kognitif, dan hati tak betul, afektif, kemahiran fizikal kita tu tak akan sampai ke puncak. Gambar ni merumuskan semuanya dengan sangat cantik. Peranan seorang guru dalam TVET bukan setakat ajar skill teknikal. Tugas mereka adalah untuk mengadun ketiga-tiga tonggak ni sekali. Sampaikan ilmu, bentuk adab dan akhlak, dan pada masa yang sama, latih kemahiran. Ia satu pakej lengkap. Bila kita sebut kasar guru, ia membawa kita kepada satu konsep yang sangat penting dalam budaya kita, iaitu berguru. Proses menuntut ilmu ini bukan sekadar transaksi maklumat, tapi ia adalah satu perhubungan yang menjadi nadi pendidikan sejati. Dan jangan kita fikir idea pendidikan seimbang ni benda baru. Ia dah wujud beribu tahun lamanya. Daripada Aristotle di zaman Yunani, ke Imam Al-Ghazali dalam tamadun Islam, sampailah ke pemikir agung kita, Syekh Naqib Al-Atas. Mesej mereka sama je. Pendidikan tu tujuannya untuk membina insan yang lengkap, bukan sekadar pekerja yang cekap. Cuba kita hayati kata-kata ni sekejap. Ilmu tumbuh dalam jiwa yang bersedia, tapi hanya berakar dalam hati yang dibimbing guru. Dalam betul maksud dia. Pelajar tu kena ada kesediaan, tapi gurulah yang menyuburkan ilmu tu dengan sabar dan bijaksana. Barulah ilmu tu betul-betul meresap ke dalam diri. Okey, kita dah banyak cakap pasal guru. Tapi, proses belajar ni kan jalan dua hala. Macam mana pula dengan tanggungjawab belajar? Takkan nak tunggu disuap je kan? Tentu sekali tidak. Saya suka sangat perumpamaan ni. Bayangkan span, dia cuma serap, itu je. Pelajar tak boleh macam tu. Mesti ada tindak balas, mesti ada interaksi. Ilmu yang diterima tu kena diproses, dipersoal, barulah ia jadi milik kita. Jadi, mesejnya sangat jelas. Jangan jadi pasif dan sekadar menyerap. Kita kena berfikir, kita kena bertindak dan dari situ, barulah kita akan berkembang. Itulah kitaran pembelajaran yang sebenar, dari seorang pelajar kepada seorang profesional. Jadi, apa maksudnya pembelajaran aktif ni? Senang je. Dalam kelas, bagi maklum balas. Kalau tak faham, jangan takut nak tanya soalan. Bila ada perbincangan, masuk sekali, bagi pendapat. Dan yang paling penting, apa yang kita belajar tu, cuba kaitkan dengan dunia luar. Cuba guna. Baru ilmu tu jadi hidup. Sekarang, jom kita cantumkan semua idea ni. 3 tonggak kompetensi, peranan guru, tanggungjawab pelajar, apa sebenarnya gambaran besar atau visi di sebalik semua ini dalam sistem TVET Malaysia?
Kata-kata ini sekali lagi merumuskan falsafah di sebalik TVTE dengan begitu padu. Ia bukan setakat nak bagi orang faham satu-satu subjek, ia lebih besar dari itu. Ia tentang membina jiwa dan menyemai nilai. Tujuannya jauh melangkaui sijil kemahiran. Jadi, inilah kesimpulannya. Inilah matlamat utama TVET di Malaysia. Kita mahu melahirkan seorang profesional yang lengkap pakejnya, otaknya tajam dan boleh berfikir kritis, hatinya murni dan penuh integriti, dan tangannya cekap menghasilkan kerja yang cemerlang. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Tak kiralah anda seorang pengajar ataupun seorang pelajar, macam mana kita boleh pastikan setiap minit dalam sesi latihan kita menyumbang kepada visi besar ini? Bukan setakat pindahkan maklumat teknikal, tapi betul-betul membina seorang insan yang holistik. Fikir-fikirkan.